di situ sebab saya kata I want my university to be better. Bercakap pasal isu-isu pelajar. Sampai bila nak jadi NGO, NGI ni kan. Bila nak duduk. Dua-dua tak berlaku. Careful with teachers. Guru sangat berpengaruh terhadap pandangan anak-anak murid. OMM Podcast. Assalamualaikum. Apa khabar semua untuk anda yang sedang mendengar ataupun menonton OMM Podcast kali ini bersama dengan saya Din, host anda, dan saya rasa dalam banyak-banyak kita buat rakaman untuk OMM Podcast, rasanya kali ini baru saya rasakan yang saya dan juga guest ni sebaya. Kalau tak ada yang lebih senior daripada saya, yang muda bekerja sebagai doktor jalanan pun ada, yang pastinya di dalam OMM Podcast kita tak lupa kita punya tagline, tanpa tapisan cerita sebenar kami siarkan. Dan bersama dengan saya hari ini ialah YB Adam Adli, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia. Assalamualaikum YB, selamat datang. Thank you for having us. YB, saya ikutkan kan mengenali YB tu sebab saya lahir 88, YB 89. Sebelum ni tengok di media sosial berambut panjang. Saya dah tanya YB, Timbalan Menteri dengan Menteri boleh rambut panjang agak? Boleh? Hanaya rambut panjang. Saya lupa nak selitkan yang lelaki. Boleh. Selama je. Saya rasa boleh. I think for the record, ada rasa rindu rambut panjang YB? rindu, tapi dia susah nak diurus. Betul. Dan kemudian rambut panjang kan kadang-kadang tu dia ada banyak kadang-kadang ada orang yang datang dengan stigma kan. Ya, betul. Tak boleh percaya ke. Tapi tengoklah macam mana. Kalau saya rasa macam bosan rambut pendek, saya rambut panjang. Tapi selalu kena tegur dengan PM. Kadang-kadang dia tegur, rambut dah panjang, okey. Rambut dah panjang, okey. Ya, kadang stigma orang ni macam rambut panjang ni mesti macam dadak mana dah kan. Okey, saja je tadi pasal rambut ni. Yang pastinya banyak kita nak borak dengan YB Adam Adli, especially waktu zaman 2010, 2011, 2012. Tapi YB kita nak throwback balik dari zaman dari kecil mungkin. YB dilahirkan di Pulau Pinang. Saya lahir di Pulau Pinang. Tapi membesar di Kuala Lumpur di Bangsa Utama. Betul, Bangsa Utama specifically. Dari kecil waktu tu memang bercita-cita untuk jadi ahli politik ke YB waktu tu? Saya pun tak pasti sebab ada je rekod yang tulis time sekolah tu ada. Saya ada tulis rasa ni. Sebab kita ada buku yang kena tulis 3 cita-cita. Betul tu kan. Saya pernah tulis angkasawan, standard, polis. Pernah tulis polis tak ada. Pernah tulis angkasawan, pernah tulis benda ahli kaji purba, antropologi macam tu kan. Ada juga. Maksudnya kalau tak sampai ke langit, kalau tak sampai ke angkasa, kita terkorek bumi. And then ada satu cerita lama lah kan. Satu dari dua tu ada tulis Perdana Menteri ke apa. Tapi just because we are familiar with that kind of jobs lah kan. Tapi deep in my heart, waktu tu saya anak KTM. So anak KTM ni selalu ni dia akan sambung kerja bapak dia. Atuk saya kerja KTM, bapak saya kerja KTM. So deep in my heart I say okay lah, saya kerja KTM okay dah. Something like that. Ada susu galau macam tu. Ada. Cuma happen accidentally jadi politician lah at the end of it. Dari mana bermulanya tu? Memang start mungkin dari sekolah dulu, memang ada cikgu-cikgu yang berpolitik dekat sekolah ke, ataupun komuniti dekat Bangsa Utama tu ke, macam mana? Dua-dua betul. Satu cikgu kat sekolah, memang political. Zaman tu zaman reformasi. Kita pun tahu kalau sampai sekarang pun yang suka bicara soal politik ni kebanyakan ni cikgu-cikgu kan. Penjawat awam sikit sebanyak kan. So adalah pengaruh-pengaruh kat sekolah tu memang wujud.
Kemudian kejiranan saya, macam saya cakap tadi, membesar dalam keluarga KTM. So KTM ni pun satu lagi komuniti yang I think uniquely daripada utara sampai ke selatan, saya tengok memang dia ada culture yang agak kuat dalam union, dalam political. Dia environment politik tu selalunya kuat dekat situ. Dan also I think happen to be that waktu tu reformasi berlaku dekat KL. Dan kebanyakan yang menyokong reformasi ataupun sebagainya lah yang terlibat, yang banyak berpusat dekat area Bangsa tu, lebar pantai. Pada Bangsa Utama sampai ke dekat UM. So itu memang betul-betul di Masjid bandar Ar-Rahman kan. Sebab situ antara kawasan paling dekat dan juga paling padat penduduk. So memang situlah. So kalau kita tengok pun, of course pusat kebudayaan kat situ, pusat ekonomi kat situ. Jadi semua benda, wacana tu berlaku kat situ. So suasana tu memang sangat kuat, tak boleh dinafikan. Walaupun di zaman sekolah Zaman sekolah pun dah berlaku benda tu. Sekolah rendah, sekolah menengah, Itu sekolah memang rendah. dah ada elemen-elemen politik reformasi ke masuk ke Sekolah rendah paling kuat lah. Sekolah rendah paling kuat. rendah dah. Okey. Sekolah menengah dia dah start chill sikit. Sejauh saya mana di sekolah rendah tu YB mungkin ada tabiat yang macam angkat bendera, nak cerita. bisik-bisik di telinga kawan-kawan sekolah rendah ke? Saya pernah cerita benda ni banyak kali lah dalam ni, tulis pun pernah. Saya ringkaskan contoh di sekolah rendah tu, satu macam saya cakap, cikgu kan, dia suka tanya soalan-soalan cepu mas dekat anak-anak murid. Saja dia nak uji kan. Tahu tak apa berlaku semalam. Contoh macam hari bila Datuk Seri Anwar kena tangkap, tu tahun 98 kan, dia tahan malam. Esok tu hari sekolah. Kita tahu YB baru darjah 3. Saya dah 3 kan? Yes, saya dah 3. So time tu dia dah, cikgu-cikgu pun kadang-kadang kan, sebab cikgu semua kan opinionated kan. Dia ada opinion politik, dia ada yang sokong Mahathir, ada yang sokong Anwar Ibrahim. So dia akan saja tanya anak murid, siapa mak bapak semalam sedih. Macam tu lah. Soalan-soalan yang subtle tapi kita boleh faham. Dan ada juga kawan-kawan kelas yang mungkin family dia lebih political lagi. Saya ingat time tu ada yang bawa bahan-bahan cetak ni kan, selebaran, gambar. Bawa. Saya ingat ada satu kawan saya tu sampai kena rampas kalau tak silap saya. Dia bawa apa? Dia bawa album gambar di malam pemecatan dan penangkapan Anwar Ibrahim dekat rumah dia. Parents dia ada dekat situ ambil gambar rasanya. Jadi dia dengan bangga dia nak tengok gambar Anwar Ibrahim kena tangkap. Yalah dulu mana ada Instagram. Saya ingat lagi kawan saya tu kan. Kawan ni sampai hari ni pun kawan lagi. Dia tak di Instagram, dia kena print develop kan. Cikgu pun tengok sekali. Ni mak awak ni ada First dekat hand situ. ni. First hand info kan. Macam tu benda-benda macam tu. Okay. Dan bila ada and then saya ingat waktu tu persaraan guru besar. So spanduk-spanduk kan, terima kasih guru besar apa semua tu kan, cikgu-cikgu buat kan. Tapi kat belakang tu ada lain nakal-nakal tulis reformasi lah apa semua. Saja benda-benda je tu wujud dekat Tapi sekolah. benda tu memang benda-benda nakal budak sekolah. Ya, tapi cikgu yang ajar. Cikgu memberi pengaruh juga dekat pelajar. Cikgu sangat berpengaruh Sebab tu saya sampai ni pun saya kata careful with teachers. Guru sangat berpengaruh terhadap pandangan anak-anak murid. Sebab tu ke YB melanjutkan pelajaran dalam bidang pendidikan dekat UPSI? Adakah sebab nak menjadi cikgu disebabkan situasi di zaman sekolah tu? Ke ada cerita lain di zaman sekolah menengah pula? Sekolah menengah is different lah. Sekolah menengah kita tengah meningkat remaja kan. Perhatian masih ada lagi, kadang-kadang bergaduh sikit-sikit dengan kawan kan, cakap pasal politik. Tapi waktu tu suasana dah reda sikit. I think 2000 saya masuk sekolah menengah 2001 lebih kurang. 2001 masih panas, tapi dia waktu tu I think Tun Mahathir pun nak letak jawatan dah. Tak sepanas Dan Pak Lah Badawi is taking over. So things were settling down kan, sikit sebanyak. Dia tak sepanas 98 2000. Plus waktu tu mesej pun Islam Hadari kan. Dia dah lain sikit. Dah ada perubahan-perubahan tu. YB tak ada macam budak sekolah yang tiba-tiba bawa bendera parti dekat motor, tak ada Oh, saya ada. Yang tu ada kan? Saya kena.
Saya buat lah. Saya buat lah. Saya tampal dia kat Dilan dan tu kena cabut lah dengan cikgu. Tampal lagi. Kan? Tampal lagi buat stiker ke Dan tu kan. RM1 je. Kat kedai-kedai runcit jual RM1. Ya. Rasanya setiap negeri ada kat benda tu. Semua ada. Budak sekolah mesti ada. Budak sekolah, Semua ada. city. Ceritakan YB, peralihan dari sekolah menengah ke universiti. Sekolah menengah ke universiti berbeza lah. Saya ingat sebab saya habis sekolah menengah di Bukit Pendaraya KL 2006. YB science stream ke budak Saya sastra? science stream yang ambil paper art. Saya tambah. Okey. Sebab saya kata saya bakal gagal dalam mata pelajaran sains. Jadi baik saya backup siap-siap dengan mata pelajaran art. Okey. Sebab saya minat. Okay. Science is something that I always enjoy. Daripada kecil saya memang minat. Cuma it gets harder. Dan tu dah masuk sekolah menengah ni biasa kan. Pengaruh rakan sebaya ni tinggi. Kuat. So kita dah mula tak bagi tumpuan. Zaman sekolah rendah tu top student, masuk sekolah menengah tu makin ramai lagi pandai. Kita pun dah lama macam tak boleh pergi sangat ni kan. Lepas tu zaman tak tahulah dekat KL YB waktu zaman saya pula waktu sekolah menengah tu ada banyak cyber cafe. Yes. Counter Strike. Betul. Red Alert, Counter Strike. Betul Red Alert. Warcraft. Itu dah terlalu banyak pengaruh yang bukan-bukan. Tapi masih sedar diri lah kata SPM is around the corner, so better do good. Lepas tu habis tu saya masuk Form 6. Habis masuk Form 6 untuk dan Form 6 memang tukar aliran lah. Daripada science stream masuk ke sains kemanusiaan, ambil sejarah. Time tu memang tak ada plan macam nak apply UPU masuk U terus ke, tapi memang target nak masuk Form 6 kan. Kalau macam saya memang tak dapat saya lah. kurang kesedaran. Kurang kesedaran lagi waktu tu. Saya tak ada target nak sama mana kau tu. Tak ada target sangat. Okey. Tak ada yang bisik-bisik macam sambunglah sains politik counselling ke. ada tapi yes sebenarnya in a nutshell waktu saya mohon UPU saya mohon sains politik dan undang-undang. Oh tu kecuali satu je. Perguruan tu satu itu atas nasihat cikgu saya. Dia suruh saya ambil satu perguruan. Okey. Lepas tu dia suruh ambil TESOL. Okay. Saya tak tahu pun TESOL tu apa. Oh tu. Saya tak tahu. TESL tu saya tak tahu apa dia. Saya tanya TESL ni apa? Ambil je, awak boleh buat. Lepas tu saya dah klik tu baru saya tanya dia betul-betul TESL ni apa benda? English. Okey. Ke waktu tu dia tengok YB English Power A plus waktu A plus A1 A2 kot A1 A1 A2 B3 B4 kan zaman kita tu. Saya ingat sebab saya mohon tu time Form 6 maksudnya based on MUET. Okay. MUET band 5 time tu. So dia macam saya ingat macam boleh pergi lah. So dia tak tahu yang saya tak tahu saya accidental ke apa, tak tahu. Kita buat je kan. So dapat UPSI. Tapi it was blessing in disguise lah. To me, bila masuk UPSI tu, bila ambil TESOL, kita belajar literature juga. So kat situ tu baru kita dapat satu lagi pengalaman, perspektif yang berbeza. Contoh, kalau orang kata nak belajar dekat UPSI tu dulu, kalau yang banyak baca buku-buku yang misalan lah misalan, kadang-kadang setengah orang tu akan anggap contoh kalau di UPSI tu kat situlah kita baca Pedagogy of the Oppressed, and then bila kita masuk kelas literature tu kat dalam tu kat situlah kita start baca Conrad, kita baca Edward Said, kita start baca Saleh Jonet, kita start kenal dengan Latif Muhaiddin, kita start baca buku-buku yang kalaulah kita hidup di zaman yang berbeza, mungkin some of it people would thought that ni apa ni buku-buku yang mengajar tentang anti-national dan sebagainya kan, yang slightly subversive sikit-sikit. And then of course dalam literature you kena belajar, you kena tahu you kena tahu teori Marxist dan sebagainya. Jadi sebenarnya literature itself is quite political, sebab penulisan dan of course kita punya lecturer semua memang design the course to be that
students should not be there just to read and understand, but also to be critical thinkers. Yang sastra ni YB dapat bila dekat UPSI ke ataupun dari zaman sekolah lagi before ni? Yalah, dari sekolah tu kita baca. Kita baca just for fun, for leisure. Memang minat lah. Sebab kena isi buku nilam. Tak ada. Nilam tak jadi masalah sangat lah. Baca je. Cuma you punya perspektif. Maksudnya contoh kalau macam saya baca antara buku yang saya suka dulu, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Kalau saya baca sebelum-sebelum tu, buku tu hanya pasal, bagi saya absurd je lah kan. Dia is absurd kan. Sampai tengok movie pun lebih kurang macam tu kan. It's an absurd. Tapi bila kita belajar di universiti, kita belajar teori, kita belajar cara untuk analisa satu karya tu, kita baru perasan yang semuanya sebenarnya ada je the philosophy behind it. Dia ada political context. Dia macam kita belajar tafsir Quran. Kan selalunya kalau orang yang belajar lebih mendalam, dia akan tahu kita kena tengok juga ayat ni turun kat mana, apa konteks sejarahnya dalam sirah, apa yang tengah berlaku, kenapa surah ni turun begitu, begini, macam surah Taubah kenapa tak ada bismillah dan sebagainya. Dia kan ada konteks perang lah. So itu yang kita diasah untuk belajar dalam universiti. So like I said, walaupun ia bukanlah pilihan saya sendiri, saya disuruh oleh cikgu waktu tu, macam awak ambil TESOL ni tanpa saya tahu apa dia. Time tu mana ada rumah, tak ada komputer, tak ada internet. Kita isi internet UPU pun dekat cyber cafe. kita isi UPU pun time tu dekat sekolah kan, komputer sekolah ramai-ramai. Itu yang di UPSI untuk masuk UPSI. Berbeza betul. Buku-buku YB baca dengan buku yang saya baca. Saya macam Hadiat Akasha, Ramli Awang Mursyid. Ramli Awang Mursyid saya baca. Ada baca juga. Alam 21 punya buku. Tak salah. Adam saya baca dulu. Adam. Sama baca juga N tu. Baca semua benda. Saya tak boleh nak judge. Kita pun tak tahu minat kita apa sebenarnya. YB, bila datangnya mengangkat suara mahasiswa tu? Itu bila kita dah mula bergabung, berkenalan dengan orang-orang yang ada opinion yang sama. Bukan dari semester pertama waktu mendaftar pijak kaki gitu. Ada juga, tapi we keep our opinions to ourselves. Contohnya bila saya masuk tu, orientasi tu kita datang dengan konteks yang macam saya cakap, dah kalau daripada kecil, tahun dari sekolah tu kita dah mula baca pasal politik, kita adalah critical thinking sikit, kita ada kecenderungan. Jadi kita tend to have this presumption dan sebagainya kan. Dan sebelum masuk universiti tu pun kita aware of the political issues, sejarah pergerakan mahasiswa is one thing. Then the contemporary issue waktu tu AUKU dan sebagainya dah dibincangkan. Jadi bila kita masuk, the interactions dengan mungkin orang-orang lain yang pernah masuk universiti sebelum tu. Kan kalau kita kat sekolah menengah, kat form 6 tu kadang-kadang kita ada all this camp motivasi lah apa semua, student universiti akan datang. Time tu kan ada je student-student yang kita akan berinteraksi, kita akan start lah tanya politik kampus tu macam mana apa semua. So pendedahan tu datang daripada pelbagai sumber. Lepas tu politik kampus tu pula berbeza ikut universiti. Yes, di true. UKM lain, UKM lain, USM lain, UPSI ni lain. UPSI dengan sejarah tu, waktu maktab tu. Betul. So bila kita masuk tu kita dah tahu, inilah tempat kita dah pernah baca, ini tempat Zakbar, ini tempat ada rumah Zakbar. Yes, rumah Zakbar. Dan rumah Zakbar tu yang paling signifikan bagi saya. Itu kenapa yang tu? Saya masuk waktu orientasi, kita ada macam tour campus kan, campus tour. Tadi tu saya nampak rumah Zakbar, dan saya perasan rumah Zakbar waktu tu tak pun dijadikan galeri ke apa ke tak, dia just jadi tempat terbiar. Almost tempat just untuk waktu tu untuk polis bantuan apa semua rehat, tempat untuk letak apa gardening tools apa semua. Saya kata jadi store pula. Almost like a store. Almost jadi store. Okay. Dia tak I'm not saying that we should sepatutnya diraikan lah kot sebab rumah yes, kan tak rumah lah cerita ni nak glorify apa-apa, tapi basically tempat tu bersejarah, dan sepatutnya at least kita ajarkanlah sejarah-sejarah penting. Saya sebagai student first year pun, yang saya rasa macam saya first year pun saya dah mula rasa macam I thought I read about
Zakbar, oh ni tempat Zakbar, oh ini tempat Kesatuan Melayu Muda kan, ini tempat orang mulakan pergerakan merdeka dan sebagainya. Long history, how dari zaman was it 30-an that it was reduced to this, macam itulah. So itu yang kita start saja, blogging, tulis-tulis dalam Facebook. Dulu early 2000 tu kan, Facebook dia masih lagi close. Dia punya networking dia close. Waktu tu yang famous Blogspot, banyak blog. Blogspot, ada yang tulis dekat WordPress. Dan Facebook pula dia memang as intended. Macam yang kita tengok dekat social network lah kan. Mark Zuckerberg tu dia buat Facebook tu untuk universiti ke universiti kan. So sama lah waktu tu Facebook kebanyakannya yang kenal satu sama lain adalah datang daripada tempat yang sama. So we are strangers who are not really strangers. So there's always some form of like sama. Mutual interest. Kita selalunya akan ada dia tak sama macam sekarang. Sekarang ni gila kan, media sosial. Betul. Kita tak kenal pun. Tak siapa-siapa ni kau main nak maki je orang. Kau tak pernah jumpa dari hidup. Kadang bukan orang betul pun. Kadang itu satu hal lah kan. Tapi waktu tu kan macam lain sikit. Behavior waktu tu adalah, if you were to comment on the social media, Facebook specifically, you should invest some time to at least, dan waktu tu pun orang tak ada nak berlakon jadi orang lain ke apa semua. Betul. You have to be tinggi. You will tak be boleh pakai nama samaran kot awal-awal Facebook dulu. I'm not sure about it. Tapi semua orang pun pakai nama sendiri apa semua kan. Betul. Berbeza lah sebelum Facebook tu ada Friendster dengan MySpace. Yes. Friendster dengan MySpace very light lah. Ringan je. MySpace untuk cek muzik kan. Friendster untuk kawan lama. Betul. Facebook was to connect. So daripada situ saya ingat keterlibatan dengan pergerakan politik pelajar sebenarnya pun bermula daripada social media. Tapi bukan dengan niat untuk provoke dalam, bukan basically idea dia waktu tu adalah Facebook just for you to connect. The real debate apa semua you berlaku dekat luar, sebab whatever you post there will not be enough. You akan cakap okay, ini selalu ni macam tu, you akan jumpa kat luar. Time tu saya ingat Twitter ke Facebook ke, Twitter selalu orang buat meet up kan, tweet up. Betul lah, itu tweet up. Kalau Facebook orang selalu buat gathering kan, Facebook group tu apa semua orang akan buat gathering. Dia tak sama macam sekarang, just online is online. Betul. Dia macam tak ada niat pun kau nak jumpa kat luar. Dia tak terlintas pun bahawa kau tahu tak, kau komen-komen ni, mana tahu kau terjumpa dia, kau berani tak cakap benda tu depan mata. Exactly. But during those time, kalau you komen dekat Facebook, you know that somehow first you can be identified. Secondly adalah berjumpa selalu akan jumpa. Sebab it's a close circle. Betul. It's not the someone yang from Sabah pergi komen dengan orang kat Johor yang dia tak kenal. Semua orang yang kita berinteraksi dalam Facebook tu kita kenal. Betul. Kadang jadi jejak kasih lah disebabkan Facebook tu kan. That was why Facebook was popular among students first. And then it reach out to a bigger community kan, daerah ke kampung ke taman ke, and then kepada senior dia nak rekindle lah dia punya old relationship dengan kawan-kawan lama kat alumni apa semua. But you need to identify people from some of the background kan, alumni sekolah tu ke, you went to the same school ke. Kalau tidak, you have no way to know these people. There was no dia bukan macam sekarang yang pakai algoritma semua. Last time was pure connections. Itulah saya ingat start daripada situ, kita jumpa like-minded people. Kita baca komen, kita tengok when we post something, we receive comment from your classmate, daripada your batchmate, daripada sometimes daripada lecturer sendiri, and daripada situ yang you start buat gathering, okay jom jumpa. And I remember that time sekali tu sampai level bila kita post some opinion, debatekan dalam comment section sikit sebanyak, and then kita bawa keluar, kita gather, kita kumpul lah student apa semua ni. Okay, jom jumpa dekat sekian-sekian cafe, sekian-sekian waktu kita debat depan-depan pula. Benda-benda macam tu berlaku dulu. It was never intended for you to macam nak nampak melawan power, melawan dalam tu kerajaan je. waktu tu Kerajaan is kerajaan lah. You post your opinion, but not more than that. People didn't think that it was a tool to affect the public yet.
bila mulanya ataupun apa sebabnya waktu tu YB bila ada kes yang YB turunkan bendera Datuk Seri Najib tu? Itu sama dengan student movement waktu tu. Kita berdemonstrasi, protes whole KL sebenarnya. Few hundreds of us, 3 to 400 of us. Untuk isu waktu tu isu AUKU. Tapi isu ni bukan semata-mata pasal AUKU, sebab AUKU ni dia isu yang dah dibincangkan bertahun-tahun. Tapi trigger isu waktu tu adalah Prof Aziz Bari di UIA yang waktu tu dia ada buat some comments specifically as a pakar perlembagaan. Dia buat komen pasal komen lah, it's a comment, opinion, dan kemudian dia kena tindakan siasat, peluru, ugutan dan sebagainya. Jadi huge news. So students stood in solidarity dengan waktu tu Prof Aziz Bari, tapi kita tak tumpukan kepada individu. Maksudnya kita buka tajuk besarnya adalah ini soal kebebasan akademik, which is true waktu tu, dan juga soal kritikan yang berterusan terhadap legasi yang kita sebut sebagai AUKU waktu itu. Itu isu dia. Dan of course bila protest there will be few actions. Some people call it macam act of dissent kan. But I remember that time the message was that because we had a flag of students movement, we don't have waktu tu campur semua mahasiswa universiti lain waktu tu. Campur ramai daripada UPSI sikit. So UPSI selalu sikit lah, tak ramai. Cikgu Ya ramai. UM, cikgu UKM ni dia kan? baik sikit kan. Ramai UKM, UM, ramai UPM, ramai UiTM sikit lagi. UiTM Apa lagi yang sikit. menyebabkan YB nak buat benda tu? Tak fokus I think dekat you punya it was TESOL quite- study je? Quite focus. In fact waktu tu tengah exam, lepas exam, lepas exam, lepas paper, ingat lepas final, lepas kertas terakhir kot. Dia sama macam student hari ni lah. Tengah exam pun dia orang masih akan bagi tu, sebab kita dah mula jadi sangat terlibat dengan sangat terlibat dengan, sangat invested dengan students issue, dengan somehow dengan national politik, dengan persekitaran, and true we want to take part in the process of change. Waktu tu tema besar dia yang lebih besar. Semua orang ada pocket issue. Petani ada isu dia, pesawah ada isu dia, orang di Felda waktu tu ada anak, remember pergerakan anak Felda pun ada. Semua sebenarnya semua group waktu tu ada, semua sektor masyarakat ada pergerakan dan isu yang dikumpul menjadikan kekuatan. Dan like it or not, yes, kekuatannya selalu akhirnya menjurus kepada politik juga. Sebab realiti ni begitu. Kalau yang dituntut tu perubahan dan sebagainya, alat ataupun salah satu yang boleh menjamin perubahan tersebut adalah perubahan politik yang akan digambarkan sebagai perubahan yang lebih fundamental. Sebab the fundamental issue to us back then, dan saya yakin sama je sampai bila pun, adalah what is the political stance ataupun pendirian politik di sebalik semua isu-isu tersebut. Parents YB bila YB buat ni okey je? Okey. Dia orang faham. Awal tu agak dia agak terkejut, tapi dia tak pernah kata larang atau sebagainya. In fact my late father, arwah ayah saya jadi pendukung paling kuat lah akhirnya. Sebab so each time saya naik court ke pergi balai ke, dia akan ada lah. And of course lah. Most to do with the fact that dia pun sedar bahawa contoh macam sekarang lah, kita pun ada anak. So kita pun ada bidang kita masing-masing. Macam saya bidang politik, you bidang media. Kita pun akan sedikit sebanyak kita akan bagi pendedahan tu dekat dia sikit-sikit. Dan takkan kita nak salahkan dia bila satu hari nanti dia terlibat ikut. Exactly. So sama lah macam
I think back in his mind, arwah orang tua saya pun sama. Dia fikir dia terlibat dengan pergerakan reformasi, dia dengan union dan sebagainya. Dia bagi pendedahan tersebut. Why must he feel differently bila anak dia betul-betul terlibat? Dan kecenderungan tu mungkin dia pun dah nampak, kita pun tak tahu kan. Dia dah tengok budak ni daripada kecil suka terlibat dengan tu, terlibat ini, debat dengan kawan-kawan, dan dengan cikgu kan. So ada tendency tu dah ada. So dia supportive. Alright. YB rasanya yang paling diingati kalau kita ingat untuk YB Adam Adli ialah menurunkan bendera Datuk Seri Najib pada waktu tu kan. Sebab sampai opsi pun gantung kot waktu tu kan. Gantung. Saya sambung balik lah. Gantung 2012, 2018 saya dapat sambung balik. Tak ada rasa macam padam ke semangat nak berhenti belajar tu YB bila mula-mula kena gantung tu? Tak, sebab maksud saya sama ada bila dia kena gantung tu stop untuk dah tak nak study ataupun stop untuk menjadi seorang yang sangat loud. Dua-dua tak berlaku. Tak berlaku kan? Dua-dua tak berlaku sebab why tu? Sebab satu, we have to be, one thing is itu sebab ni saya tarik sikit sorry panjang lebar sikit. Tak apa. Itu sebabnya kalau sekarang orang tanya macam saya duduk sekarang Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi yang menguruskan pelajar, yang budak-budak ni boleh sampai demo depan saya kan, buat kad merah ke apa sekalipun, nak maki hamun semua, saya tak boleh marah. Sebab saya jauh di lubuk hati saya, saya cuba ingat balik apa psyche, apa di belakang pemikiran saya waktu saya terlibat dahulu. Waktu dulu, yep. Okay? So saya takkan tuduh ni budak-budak ni dipergunakan ke, budak-budak ni salah. Yalah, the usual script kan, ni dipergunakan ke, ada yang bayar ataupun ni, ada bayar ke, ataupun buang masa ke. Tak. Sebab waktu tu pun bila apa-apa berlaku, bila saya terlibat dan sebagainya, berada dalam tekanan, digantung dan sebagainya pun tak padam niat untuk tu. Sebab when we were doing it, memang for the sake of the matters that we fought. Contoh macam tak ada niat saya lain. kalau saya digantung tu dengan sebab saya terlibat dengan pergerakan politik yang menuntut kepada kebebasan akademik, pemansuhan akta dan sebagainya. Bukan sebab menyokong ahli politik ke, menyokong parti politik ke. Jadi kalau saya di situ sebab saya kata I want my university to be better. I want my students to have more rights. Saya kena gantung, saya give up. Tak boleh lah. Dan niat saya tu macam mana sebenarnya? Apa betul. niat saya? So saya kena buktikan. Sebab tu sampai ke 2018, walaupun saya kena gantung sama berapa tahun tu, 6 tahun lebih, 2018 bila berlaku perubahan kerajaan dan sebagainya, ada tak offer datang kat saya? Yalah, I mean, saya terlibat sebab lepas saya kena gantung, saya tak berhenti. Dan saya sambung belajar sendiri. Saya cuba untuk sambung belajar sendiri, cuma habis duit, dah tak boleh nak bayar yuran sekolah swasta lah semua nak, so tak apalah, ambil lah all this public paper apa semua, sikit sebanyak, ambil law. Saya continuously belajar. Dan paling saya ingati adalah bila 2018, saya dah berada dalam pergerakan politik, duduk dalam NGO, bekerja dengan beberapa organisasi, saya kerja dengan think tank, and then ada kawan-kawan yang duduk di Putrajaya lah kan. 2018 kan baru jadi kerajaan PH. Ya, kawan-kawan ni ramailah offer, taklah ramai, I mean one or two adalah kan, offer lah. Ada 2-3 orang yang tawarkan kerja lah sini, sebab saya biasa dah buat kerja script writing, speech writing untuk kawan-kawan yang duduk di Dewan Rakyat apa semua sebelum ni. Jadi ada penderahan yang besar dah, walaupun bukan daripada political party waktu tu. Ajak kerja di Putrajaya, duduk pejabat menteri, timbalan menteri, begitu lebih kurang kan. Tapi
on the other hand, saya juga waktu tu dapat tawaran untuk sambung balik Di UPSI lah kan. Kan. So ada dua pilihan. So saya bincang dengan orang rumah saya, bincang dengan isteri saya. Waktu pun dah kahwin dah. Saya dah ada anak dah waktu tu. Saya graduate, anak saya dah umur berapa dah. Betul ke, sorry YB potong sikit selingan. Betul ke saya baca YB personal sikit lah kahwin dengan kekasih yang kenal dari bangku sekolah? Ini mesti Wikipedia. Saya kenal di sekolah. Itu bukan gosip. Bukan gosip. Bukan. Betul. Okey. So saya tanya kat isteri saya, kata satu, kita boleh kerja, tak tahulah kan, jadi awal ke apa kan. Yelah kerja, dapat gaji bulan. Gaji bulan. Siap-siap gaji besar apa semua kan. Satu lagi adalah sambung belajar. Sambung belajar maksudnya saya kena tinggalkan anak dan isteri saya. Anak isteri saya kat Pulau Pinang waktu tu. So isteri saya dia bekerja sebagai jururawat. Jadi dia waktu tu ditempatkan di Pulau Pinang kebetulan. So saya kata tak apalah, kalau saya nak kerja di Putrajaya, jadi pegawai kepada all this wakil rakyat ke YB ke menteri ke apa semua pun boleh. Senang lah sikit. Tapi tak berlaku lah. It was never our intention. Tapi bukan tu niatnya kan. Saya kata bukan tu niatnya. Saya duduk dalam pergerakan perubahan, bantu kawan-kawan di parti politik, bantu kawan-kawan dalam pergerakan sosial apa semua ni. Bukan tujuan itu. Saya kata bukan tujuan tu. Tak apa, kita korban sikit lagi. Sambung belajar so that I can finish my degree, because when I first started it was all because I said that I want to fight for education reform, reformasi pendidikan. Tapi bila dah diberi pilihan, kau boleh sambung belajar dan ni, you tak hargai pendidikan. So itu yang berlaku lah. So sama macam sekarang, saya ingat kita tak boleh pandang rendah. Sekarang saya cuba nasihat. Yalah, bila kita hadapi student ke apa semua sekarang ni, kadang orang kan macam cuba nak kecam semua. Dia kata okey, semua ada opinion masing-masing. Tapi I've been there. Dan saya harap kita ada niat dan fikiran yang sama. Saya tak kata saya baik lah kan, sepenuhnya baik. Tapi sometimes memang kita akan diuji, dan student-student yang ada sekarang ni pun ramai yang muncul sebagai pelapis untuk pemimpin akan datang. Kalau kita tak bagi ruang kat dia, kita tekan dia, it's not them yang jadi ni, kita yang jadi lagi teruk. Macam Wabi cakap tadi lah, setiap group tu ada isu yang dia nak angkat, yang dia nak perjuangkan kan. Of course setiap tahun, setiap zaman pun adalah isu student-student yang lain berbanding zaman YB dulu kan. YB tak masuk pun any party kan sebelum ni. Lepas tu baru masuk Parti Keadilan tahun 2021 lepas COVID. Lepas COVID. Kenapa YB? Adakah sebab terikat dengan AUKU, tak boleh berpolitik? Tak ada juga. Cuma saya fikir peranan saya lebih berkesan di mana. Macam tu kot, kita cuba fikir, sebab yalah, it's not about us kan. At the end of the day, it's not about us. So kalau bila kita sentiasa cuba untuk reflect, waktunya tu dalam student movement. Kalau daripada student movement tu sendiri, bayangkan kalau waktu tu semua orang ada kecenderungan politik masing-masing, semua ada minat masing-masing. Ini Malaysia. Malaysia ni tanya semua orang, dia akan ada pandangan politik. Betul. Dia akan ada pilihan politik. Itu Malaysia. Dan saya pun ada kecenderungan saya. Macam saya cakap, latarnya kehidupan saya daripada kecil tu saya dah tengok yang tu. Dah tengok Anwar Ibrahim, dah tengok reformasi. Dan kawasan saya lah waktu tu, saya ingat parents saya pun orang yang memang undi Nurul Izzah lah waktu tu kan. Nurul Izzah, Lembah Pantai dan sebagainya. Jadi memang kita dah ada je kan. Ada kecenderungan kat situ. Tapi kita tak pakai kecenderungan tersebut sebab kita tahu when it comes to all this perjuangan mahasiswa waktu tu, kita tak boleh dilihat dan kita tak boleh menjadikan ia sebagai lapang untuk kita tarik sokongan semata-mata untuk kepentingan politik. So kalau katakan macam orang macam saya waktu tu yang jadi
antara muka depan dalam pergerakan pelajar. Kita bercakap pasal isu. Kita bercakap pasal isu-isu pelajar waktu itu. Kalau tiba-tiba saya kata kalau orang selidik, orang cakap dia ni ahli PKR. Immediately orang akan dismiss memanglah bercakap dia ni bercakap untuk pihak politik, keadilan, dia ni proxy. So it's not fair to my friends. Okay. It's not fair at all to my friends. Itulah strategically I think that was how it is. Kita kena fikir pasal orang lain sebab it's not about us. Kalau ikut selera kita suka kata aku nak masuk parti mana. Tapi why lepas tu akhirnya masuk PKR 2021? I think it's about time lah. Sebab akhirnya saya kata saya dah duduk dalam pergerakan pelajar, saya dah duduk dalam pergerakan NGO, saya dah duduk dalam Satuan Pertubuhan, saya dah duduk dalam think tank. Where will I take myself? Kat mana saya nak bawa diri saya? For the first time, I made the choice that reflects benda yang lebih, lebih contemporary. Macam contemporary, yang lebih terjalin atau lebih terkait dengan mainstream. Sebab sebelum tu just ourselves. Kita dalam ia besar tapi dia tak dapat dijalinkan sepenuhnya. Jadi macam ni saya nak bawa hasrat-hasrat tu ke dalam mainstream. So one of which will be political party lah. Dan of course interactions dengan kawan-kawan dalam tu dan keperluan waktu tu yang terfikir macam saya simpatisan. Ya, saya simpatisan keadilan selama belas tahun. Dan bila katakan kita ada peranan yang boleh dimainkan, kenapa kita tak nak ambil, pinjamkan ataupun sumbangkan peranan kita tersebut. Saya ingat waktu tu saya juga kawan saya YB Steven Sim. Saya kerja dengan dia di Pulau Pinang. Kita pernah kerja sekali. Waktu tu dia cakap, you berapa lama nak duduk jadi masyarakat civil? Sampai bila nak jadi NGO, NGI ni kan? Bila nak duduk kat luar je kan? You tak berani lah. Dia cabar dia kata you tak berani lah. You senang lah kritik orang politik, cuba you jadi orang politik. Tengok you boleh buat ke tak? You boleh jadi yang macam you nak tu ke tak? Tu pun satu juga faktor-faktor. Saya ingat tu pun salah satu faktor sebab ialah kita pun selalu kritik ahli politik kan. Cakap you should not behave like this. You tak perlu macam ni, you macam tak ada kesedaran kan, tak sensitif. Jadi kita pun kena ni, kau pandai cakap kan, kau buatlah. So buat je lah. Buatlah, try lah, tengok macam mana. Kalau tak sesuai, kalau tak menjadi, kalau tak ni pun itu hak orang lain pula untuk menilai. So dulu kita menilai orang, sekarang kita kena ready untuk dinilai lah. Apa aspirasi YB yang paling utama sekali bila YB masuk politik ni sebenarnya? Macam ada something nak ditukar ke ataupun sekadar nak serve rakyat, negara? Waktu kita join tu memang quite clear lah. We needed to have sebab bila kita cakap pasal PKR, orang akan cakap pasal reformasi. Kan ada banyak pula nak reform apa nak tukar. Kalau YB sendiri, waktu saya join, of course the clearer picture waktu itu ataupun gambaran yang lebih jelas adalah macam mana kita nak sumbang kepada, honestly waktu tu memang kita konteksnya apa? Konteksnya adalah macam mana nak push lagi untuk keadilan dan Pakatan Harapan untuk kembali boleh bersaing dalam politik nasional waktu itu dan menang dalam pilihan raya. So itu memang kita kena letak sebagai urusannya. Sebab itu realitinya. Bila saya masuk dalam politik parti, yes, kita bawa banyak perkara. Kita bawa cita-cita dan harapan kita sendiri. Kita selama ni hidup dan duduk dengan rakan-rakan yang memperjuangkan banyak isu. Jadi bukannya kita masuk parti politik terus salin baju, salin kulit, salin otak sekali. Tak boleh. Kita boleh salin baju, tapi otak tak boleh salin kan. Sama juga, hati sama juga. Kita masih orang yang sama. Therefore, bila kita masuk tu, yes, you have something that you want to pursue. You masih nak pursue tajuk-tajuk yang selama ni diperjuangkan, pasal AUKU, PTTN dan sebagainya. Betul. But how about the main
agenda dan juga main objective of a political party. The main business of political party, realistically speaking, is to win an election. So itulah basically itu compromise yang kita kena buat bila masuk politik. Yes, kita ada agenda. Saya tahu ramai rakan-rakan kadang bila bincang diorang pun menyatakan hasrat saya yang nak masuk political party dan sebagainya. Saya hormat dan saya yakin orang ni adalah orang yang sangat baik yang nak bawa perubahan, yang dia cakap I want to pursue this agenda, I want to contribute to the society, I want to contribute to the country. Yes, tapi realistically bila you masuk political party, there will be one business that you have to always be involved with, which is to help your party win the election. Yes, clear on that. So, masuk ada agenda macam saya cakap apa niat aspirasi saya. Yes, saya nak jadi saya nak bawa suara tu dalam mainstream politik. But at the same time saya juga tahu I also have to help this party to win the election. Dia kena win election dulu baru boleh cakap benda lain. Sebab kita selalu kan dia tanya kau tak menang macam mana nak tukar. Mana satu you nak menang election dulu ke you nak bersuara dulu? Mana satu? Choose. Sebab reflect on when we reflect balik, bila kita reflect balik, kita dah pernah bersuara tak? Waktu dalam NGO, waktu dalam pergerakan pelajar, itulah waktu dan ruang kita dah bersuara sepuas-puasnya. Sekarang adalah waktu untuk kamu bekerja sepuas-puasnya juga. Kerjalah. Ni bukan waktu untuk kamu hanya bercakap ataupun bertekak dengan orang dan sebagainya. Ikut hati panas juga kan, tapi that's not what is itu bukan lagi priority. Sebab perubahan tu tak berlaku hanya sebab saya pandai bertekak dengan orang yang nak bergaduh dengan saya. Tak boleh kan? Dia kena make sure you ada priority tu. YB sekarang dah berada dalam kerajaan. Macam mana YB melihat Auku waktu zaman YB diusi dan Auku zaman sekarang? Of course dah ada pindaan. Sebelum ni tak boleh berpolitik, sekarang boleh politik tapi di luar kampus. Di dalam masih tak boleh lah. Di dalam kalau kita tengok sekarang pun dah tak ada halangan. Masing-masing dah boleh bawa bendera parti masing-masing. Kita ada mahasiswa keadilan, kita ada UMNO siswa. Dulu PAS dia guna GAMIS, Gabungan Mahasiswa Islam. Sekarang kalau tak silap saya ada jugalah dia buat siswa PAS ke apa kan, untuk lebih nampak dan sebagainya. Semua ada kebenaran ataupun semua dah diberi ruang tersebut. Tapi the original intention was never that. Tadi kita dah cakap juga kan sejarah ni apa? Sejarah ni waktu tu bukan soal membenarkan pelajar untuk berpolitik sahaja kan? Tak. Dia soal waktu itu bagaimana kita menjadikan the philosophy behind it was universiti bukan tempat di mana suara disekat ataupun pendapat tak boleh dibincang. Apa lagi kalau pendapat dan suara tersebut datang dengan niat akademik, oleh pensyarah, oleh pelajar dan sebagainya. Apa salah kalau pendapat tersebut adalah satu kritikan? Tak ada masalah selagi mana ia ni bukan soal menyerang satu individu dengan tujuan buruk. It's different. Kita pun ada garis-garis kita. Tak kira sekarang atau dulu sama. Kalau garis ni adalah soal menyerang peribadi, saya rasa nobody will support you pun anyway. So sekarang bezanya apa? Saya tak kata bahawa Auku yang dulu lebih teruk banding sekarang dengan sebegitu saja. Banyak proses pindaan yang telah berlaku. Betul. Dan banyak ruang-ruang yang telah diwujudkan. Cuma komen saya kadang-kadang adalah kita tak boleh respon dengan cara begitu. Kita boleh katakan bahawa yes, sejak daripada 2012 sampai ke sekarang 2024 kali terakhir di Pinda, 7 ke 8 pindaan dah dibuat dan semuanya bertujuan untuk mengemaskan, memberi ruang yang lebih banyak pada mahasiswa dan sebagainya. True. Tapi kekhawatiran saya, komen saya, dan saya kekalkan dengan pendirian tersebut bahawa kita tak boleh respon sedemikian rupa satu sebab seolah-olah ianya kita bersifat hanya reaktif terhadap tuntutan. Cara yang terbaru adalah untuk membenarkan pelajar menguruskan kewangan dan sebagainya sendiri. Itu sedikit sebanyak memberi autonomi kepada pelajar. Sedangkan yang perlu dilakukan lebih daripada itu, soal
struktur asas pergerakan ataupun pertubuhan yang mewakili pelajar itu sendiri. Kita masih lagi dalam universiti awam, kita masih lagi MPP. Saya tak kata MPP tu saya tak kata ini salah, tapi kita ada model yang sebenarnya lebih baik dan lebih memenuhi keperluan pelajar. Dan ianya dah pernah dipraktikkan pun dalam negara. Contohnya macam studi junior. Kita ada wujudkan kesatuan pelajar balik kan, di beberapa universiti, UM, UKM dan sebagainya. Tapi ianya tidak menyeluruh dan ianya bukan seperti yang ianya belum sepenuhnya seperti yang kita cuba dulu tu, cuba untuk perkenalkan semula. There's a model that we already had in this country. Daripada tahun 50-an sampai ke tahun 70-an, sebelum wujudnya AUKU tu dah wujud dah student union yang berfungsi, berperanan dan mampu untuk dokong dan sokong pelajar. Sebab I remember in 2012 we welcome the amendments made untuk membenarkan pelajar ada kebebasan untuk berpolitik. Tapi bukan dengan tujuan. Saya ingat waktu tu saya punya pendapat adalah, tapi itu bukan cita-citanya. Jangan ditafsir dan berlaku pun. Penafsiran akhirnya adalah sekarang parti politik boleh masuk kampus. That was not it. That was not it. The intention was what? The intention was to allow students to have a proper platform untuk mereka ni mentadbir pelajar, mengurus pelajar, mendidik, membimbing dan memimpin pelajar dalam kampus mereka. Kalau pelajar sekarang ada banyak masalah. Kita hari-hari hadapi isu-isu yang berkait dengan pelajar punya isu. Daripada sekecil-kecil denda sampai ke sebesar-besar isu penempatan, isu kebajikan, isu yuran dan sebagainya dalam kampus. Kita sekarang bukan lagi dalam model yang sama, centralized power, everything is up to KPT. None. Kita dalam masa yang sama, kita juga di KPT dah mewujudkan ataupun kita dah bertahun-tahun sejak kebelakang ini, kita dah mula bawa keluar atau yang kita katakan kita pursue autonomi pada universiti. Artinya universiti ada autonomi untuk membuat keputusan dalam beberapa perkara yang diperlukan, akademik, pengurusan kewangan dan beberapa yang lain. Jadi macam mana kita nak strike the balance? So saya rasa macam sekarang kita berada dalam satu transisi. Pemerhatian saya, observation saya adalah akhirnya bila ada isu-isu pelajar, macam saya sebut isu daripada kecil sampai ke besar, akhirnya akan dibawa balik ke KPT. Sedangkan ideanya adalah you bawa pada universiti sendiri. Dan universiti pula pun sepatutnya tidak bergantung kepada KPT untuk dictate you nak buat apa. Yes, of course kita ada sedikit kecelaruan sikit. Contoh saya sendiri, kalau dah dibawa isu-isu ni kepada KPT, kami di KPT nak kan, kalau kita pula yang nak dictate universiti, jangan ni, jangan tu, jangan ni, betul kan ni, dah macam kita pula menyuruh. So kat mana autonomi universiti tu sendiri kan? Maksudnya ini bukan lagi soal semata-mata sebab kita ada akta yang semikian, tapi juga soal pembudayaan lama. Inilah kesan pembudayaan lama tu yang sukar sikit cabaran dia. Satu saya kata, walaupun saya duduk di KPT sebagai timbalan menteri, saya duduk dalam arus perdana politik, saya faham kita bukannya boleh sembrono nak serang atau sebagainya. Apa lagi kita berada di kerajaan, ada dasar-dasar kita tahankan. Dasar pokok fundamental issue ni adalah bagaimana untuk kita mencapai situasi yang lebih ideal. Dan bagaimana universiti itu sendiri, macam mana kita nak ubah sikap di universiti, pentadbiran universiti dalam berhadapan dengan pelajar itu sendiri. Dan budaya lama tu lah kot. Budaya tu masih ada. Inilah kesan, itulah bekas apabila struktur tu diwujudkan. 40 tahun di situ, budaya tu susah nak akis. Tapi possible and work in progress lah kot OIB. Work in progress lah. Tapi cannot be up to only us in KPT, only me. Sebab saya cakap sebelum ni, I think it's up to everyone. Student, mahasiswa zaman sekarang perlu lebih berani kot. Saya rasa bab berani dia berani Bab soalan tak ada yang seberani YB dulu ni. Saya tak nak compare. I don't compare. I think they are just
Sebab semua saya orang rasa, ada peranan masing-masing. Sebab saya rasa kekuatan mahasiswa pelajar universiti sekarang adalah media sosial. Betul. Diorang kena memaksimumkan lagi Yang tu yang viral semua benda tu. Viral semua benda pula. Itu yang viral semua benda. Bila kita defend pelajar, kita tak viral. Jawab benda nak defend susah pun sebab social media tu dah banyak kan. But itu dah cabarannya. Itu cabarannya, tapi bagus. Bagi saya, kita pun tak boleh buta dengan peredaran zaman. Kita pun tak boleh pekakkan telinga dengan apa yang tengah berlaku keliling kita. Kita pandang dan kita tahu depan mata kita berlaku semua benda, di mana kalau contoh isu-isu yang tak selesai, tak kunjung selesai. Sebab tu saya tak boleh salahkan kalau ada yang nak kritik, ada yang nak ingatkan, ada yang nak ancam malah, atau ada yang sentiasa nak mock, orang kata apa, macam nak ulang sampai ke tahap serangan pun tak. Saya tak boleh nak salahkan bila orang kata kenapa tak mansuh lagi aku. Ni PTPTN maksudnya ada yang buat serangan peribadi dekat YB, throwback balik I think ya, betul-betul throwback peribadi tengoklah mana garis-garis dia kan. But basically itulah dia serangan, sama ada isu aku ke isu PTPTN dan sebagainya. Saya tak boleh salahkan. Saya tak akan beralasan kata tu dulu lain sekarang lain. You tak faham. Tak, saya tak boleh kata macam tu. Bagi saya itu lebih tak bertanggungjawab lah. Yes, kita ada pandangan yang mungkin kita kena cakap bahawa ada pendapat yang dikeluarkan oleh orang yang nak mengkritik ni tak semuanya betul. Tapi kita dekat sini pun seharusnya usaha untuk pastikan bahawa masyarakat di luar sana, termasuk yang mengkritik tu, boleh faham perubahan yang telah dilakukan. Contoh kalau orang nak tanya pasal PTPTN ni serang pun, padahal sekarang kita dah mulakan pendidikan cuma untuk anak B40 dan sebagainya, untuk OKU. Jadi progres tu ada, tapi mungkin ini masalah mungkin kita. Mungkin nampak macam semua boleh dapat pendidikan percuma. I'm not sure what will be the idea behind it. But how do I say this? Tapi akhirnya dia balik kepada kita boleh jawab, kita boleh bagi fakta. Tapi kadang-kadang kita tak boleh nak ubah persepsi ataupun presumption orang. So jangan, akhirnya saya bagi tahu diri saya bagi tahu dekat pasukan, jangan kita bekerja ataupun berusaha sekarang untuk lobby pada banyak lebih perubahan dan pembaikan, reform yang kita sedang buat ni, jangan kerana kita hanya nak memuaskan hati orang yang mengkritik. Sebenarnya kerana kita ada kesedaran betul dan kesedaran yang sebenar, yang kita tahu ini betul, ini isu masalah, ini isu yang perlu diselesaikan. Ini bukan lagi serangan, ini bukan, contoh macam isu-isu dia ada garis-garis yang saya ingat kita kena ada je bekas menteri yang sama yang pernah setuju contohnya. Tapi akhirnya bila sekarang dia kata something like water under the bridge, dah tak boleh buat apa-apa, dah tak boleh nak ubah. Tapi PM buat okey je. Akhirnya PM dalam keadaan kita tengah belum lagi cukup duit kita, kita tengah selamatkan kita punya bajet belanjawan, defisit kita nak kurangkan, hutang kita nak kurangkan, dan kita nak pastikan ada disiplin fiskal tersebut. Dalam masa itu pun PM masih lagi ambil sikit portion, 200 juta untuk pastikan okay, let's start this free education punya commitment. Sebab akhirnya dia balik pada kesedaran bahawa benda ni bukan lagi semata-mata janji politik ataupun manifesto ataupun nak tutup mulut orang, tapi ia memang komitmen berterusan. Kalau tak start hari ni dengan something, susah juga. So kalau tak boleh nak buat semua sekarang, buat sikit-sikit. Cita-cita ada, siapa yang tak nak? Mana negara yang, sebab tu kadang-kadang dulu ironically saya ingat dulu waktu kita pursue, waktu kita promote, waktu kita debate kan isu-isu macam pendidikan cuma, ramai yang serang kata apa benda ni cita-cita apa, angan-angan Mak Jenin, negara takkan mampu. Banyaklah argument menolak idea tersebut. Bila kita kritik pula soal pengurusan hutang dalam PTPTN sebelum ini, bertahun-tahun yang dulu pun sama kan, sekian. Tapi bila kita cuba perjelaskan dan kita cuba buat yang ni, sekarang pula
Dulu bukan kata you tak nak, sekarang bila buat you cakap tak cukup. Mana satu? Memang ada lah satu kan. But at the same time, kita pun tahu di banyak negara lain amalan ni ada approach masing-masing. Negara maju, negara Eropah, Scandinavian, Jerman dan sebagainya, dia semua ada approach masing-masing. Kita pun sepatutnya ada approach. Kita ukur tak keupayaan kita ukur keupayaan kita. Cita-cita sama, cita-cita ni sama. Satu, yes, I don't mind. To me, kadang ada je orang yang nasihat kat saya, dah lah tu Dam, jangan cakap dah pasal benda ni. Sebab orang memang akan serang. Tak payah buat apa-apa, letak je gambar. Kalau ada mana-mana ahli politik ataupun mana-mana cyber trooper, orang yang dia punya social media tengah swam, tak ada orang nak layan, letak je muka saya. Dia akan ni kan, kadang-kadang dia akan attract orang untuk serang kan. So people will actually say that dah Adam tak payah cakap, cuba elak tajuk-tajuk ni. Jadi saya kata, I'm not doing this for the social media attraction. Saya cakap kita ada komitmen. Dan kita yang di belakang tabir tu lebih banyak lagi yang kita buat. Kalau kita nak post semua benda kat social media untuk tunjuk saya tengah buat benda ni, saya tengah perjuangkan ni, I think kita akan distracted lah. Kita akan terganggu, kita akan terpesong daripada apa yang sebenarnya kita nak perjuangkan. Macam mana YB tengok politik and media sosial sekarang? Sebab yelah mungkin tahun 2022 before ni, PRU 15 kan, thread tu tak ada. Sekarang dah ada thread and TikTok lagi menggila. Macam mana YB sendiri nak handle serangan-serangan peribadi ni? Of course akan ada balik yang akan recycle isu-isu. Hari raya dulu saya post gambar family. Teruk saya kena belasah dekat thread for no reason. Saya boleh jawab, tapi saya pilih hari ni tak apalah, tak jawab lah. Saya kata, tapi kesian lah dekat family kan. Macam bila tengok papa kenapa gambar ni gambar anak-anak, tak pasal-pasal kena maki. Kau dah kenapa? So macam sebenarnya korang tengah serang apa ni kan. So if you think that by attacking makes you feel better about yourself, I'm not sure. Pagi gaya kau dah cek gaduh dengan orang, saya pun tak tahu kan. But I cannot respond. Why? As long as I'm here, I think it is my that is my sacrifice. Akhirnya lah kan, orang kata benda tu ada benda yang saya kena tanggung. Sebab dulu pun sama pendapat saya apa, berada di public office, diberi peranan dan tanggungjawab. Sebab tu saya fikir sebenarnya ada orang dia akan cakap, Adam, ni je jawab dia balik, balas dia balik kan, bukannya ni pun kau kena lawan ni kan, ni benda dah salah sangat ni kan, dah sampai jatuh tak fitnah apa semua. True, tapi tak apalah. Saya duduk di public office, it's part of the job untuk menanggung kemarahan, menerima, mendengar. Sakit lah memang. Siapa kata tak sakit? Family members pun sama, mesti tanggung. Tapi itu yalah, kita tekilan sikit, macam kesian kan, macam isteri, anak-anak pun macam tak semena-mena cakap kenapa orang ni mencarut dekat gambar kita apa semua kan. Macam tapi macam kan, benda tu mungkin dah tak dapat dielak. Mungkin itu harga yang perlu dibayar oleh seorang public figure lah kan. Sebab you jadi hak milik awam untuk sementara waktu ni. Betul. So your civil liberty is not there. You don't have that apa, not civil liberty, sorry, your personal freedom tu you tak ada. Because if you nak perjuangkan civil, liberty, kalau you nak perjuangkan kebebasan untuk masyarakat awam, kebebasan peribadi kamu dah tak ada. You no longer have your personal freedom. That's the math of it. Itu yang kita dah faham daripada dulu. So tak adalah berlaku, kecuali kalau tahap yang terlalu teruk mungkin. But at this point of time, I think
tahan je lah, tanggung je lah. Yeah. One of these day, maybe 5 tahun 10 tahun daripada sekarang, we will look back at it, cakap okay, some regret, but we have done our best. Macam tu. YB, Timbalan Menteri Belia dan Sukan sebelum ini, kemudian Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, sebut pasal ahli politik bila jadi menteri ke, Timbalan Perdana Menteri ke, PM ke, sebagai rakyat biasa, saya nak melihat seorang pemimpin tu meninggalkan satu legasi yang boleh dibanggakan. Legasi YB sendiri? Waktu saya di KBS dulu, saya jumpa beberapa ruang lah yang saya ingat menarik untuk saya pursue, dan saya tak nak overclaim, tapi saya ingat waktu tu saya banyak bagi tumpuan terhadap yang pertama, banyak bagi tumpuan terhadap e-sports sikit. Okay. It was started by a lot of our predecessors, orang sebelum kita. Tapi looking back at it, sebab ni you tanya ni kebetulan beberapa hari lepas saja staff lah kan, kita tengah repak tu tengok gambar-gambar lama sampai ke Riyadh, bawa dengan SRG, dengan bawa dekat Riyadh lagi, apa semua, jumpa sampai Presiden e-sports dunia apa semua tu, bawa pula kejohanan sampai ke Malaysia, yang kita bawa M6 datang Malaysia apa semua. Then we realise banyak juga kita buat banyak juga benda yang buat. Dan recently juga ada Majlis Ekonomi Jingga, penubuhan Majlis Ekonomi Jingga. Ekonomi Jingga adalah ekonomi sama macam ni lah, podcast, entertainment, kreatif, media dan sebagainya. So e-sport was then included. Ada cadangan daripada Kementerian Ekonomi, dia kata e-sport included. So time tu saya kebetulan mewakili KPT, menteri tak dapat hadir. Saya dengar e-sport true. Saya terus cakap lah, dan dia minta lah pandangan. Saya kata kalau di KBS tu kita tahu e-sports ni dia punya nilai 1.2 1.3 billion easily, dan now we are projecting it to be 2 billion ringgit macam tu. Maksudnya dia ekonomi yang sangat segar hidup, dan kita memang negara yang sangat berpotensi untuk jadi hub e-sport rantau. Itu saya tak kata lah itu legacy saya, tapi kalau ada benda baik yang saya tinggalkan, when I first joined KBS and when I left KBS after 3 years, we managed to do that. Itu benda yang saya rasa macam sampai sekarang pun macam lucu lah. Hari tu pun bila saya dah duduk kat KPT kan, tapi bila ada MPL apa semua tu, kadang-kadang dia orang call, YB datang lah, saya dah tak duduk kat KBS, siapa datang chill-chill je, bagi sokongan, masih follow. Itu benda lah small-small. Dan waktu tu saya mula perasan dan mula belajar bahawa yelah, kita bila kita duduk kat mana, kita nak buat banyak benda besar, tapi kalau kita betul-betul serius nak tinggalkan satu legacy, pick one. Pick one. So now kita dekat KPT, saya dah narrow down banyak benda. Manage banyak benda. Kita dah start dengan pendidikan percuma untuk B40. Alhamdulillah, itu satu yang saya harap kita boleh teruskan sampai bila, kembangkan lagi. Kalau tak sempat zaman kami dekat sini, biarlah ianya bukan makin muncul, sebaliknya makin berkembang, makin meluas. Ada banyak lagi golongan kita, and then we also have to look into pendapatan. Dan ini juga yang masih lagi dibincangkan tentang soal apa lagi, adakah akta universiti dan kolej universiti sebut tak ada ruang dah untuk perubahan dan sebagainya. So saya ingat itu legasinya. Saya tak nak tinggalkan bila saya datang dan keluar nanti, tak nak kita keluar tanpa ada sebarang so doesn't necessarily have to be legacy yang terlalu besar. Cukuplah benda-benda yang saya tahu bila saya keluar, tinggalkan ianya lebih baik daripada waktu kita jumpa when we found it, and ianya boleh diteruskan oleh orang lain dengan baik dan bertambah baik. That's how I want to see and I want to remember it. YB, tadi YB sebut pasal Jingga. Saya teringat dengan Merpati Jingga. Merpati Jingga ialah nama publisher untuk buku YB, Molotov Cocktail. Lama dah tu. Itu dah Mana teringat.
Boleh borak sikit pasal Molotov Cocktail. Masa Dog Cocktail just collection of my writings. Okay. Collection itu of my writings. bila pula YB? Itu Zaman UPSI ke ataupun daripada zaman sekolah? UPSI. Kebanyakan ni zaman UPSI dan waktu saya digantung. Okey. Sebab saya banyak masa kot untuk menulis, untuk memerhati, untuk baca. Jadi kita dah waktu tu medium penulisan adalah medium yang selalunya agak zaman Blogspot, zaman WordPress, zaman orang membaca. Anwar Ibrahim pun tulis blog waktu tu. Kan? Semua orang nak menulis, semua orang nak, dan orang ada masa untuk baca. Sekarang ni kalau kita tulis satu para pun cakap suruh lukis, suruh buat video kan. Tak nak dengar macam lukis boleh tak? Lukis ataupun video kan. Sekarang semua benda perlu divideokan. But back then that was it. Dan dia terbit juga kerana waktu tu juga ada kritikan terhadap pergerakan pelajar waktu tu. Dia kata pelajar ni, you bukan orang yang sepatutnya ada pandangan yang lebih intelektual ke? Faham tak? Takkanlah student ni demo je. Takkan kerja buat spanduk takkanlah korang punya pemikiran terhad hanya spanduk tu je. Kembangkanlah idea-idea yang dia tu. Jadi itu yang terpanggil tu. Saya kata again, wrote so that people can at least understand our arguments waktu itu. Ada tulisan pasal dia ingat tulisan dia pasal komoditi, macam mana pendidikan tak boleh jadi komoditi yang dijual beli macam ayam dan sayur. Benda-benda macam tu. Dia tak ada apa. Satira sikit lah. Dia satira. Dia banyak ni satira je. Dia just social commentary. Dan adalah sikit sebanyak saya rindulah menulis. Sebenarnya ada juga koleksi penulisan yang tak diterbitkan banyak. Ada. Masih ada dalam inbox. Ada beberapa publisher pernah minta, tapi saya itulah nak jawab phone. Nantilah. Phone kadang-kadang nak ataupun mungkin nak reply WhatsApp pun lambat, apatah lagi nak buat benda-benda ni. Okey, YB, berbalik kepada cabaran media sosial sekarang as public figure. YB sebagai seorang Timbalan Menteri mungkin tak boleh lupakan juga parlimen di Melaka. Macam mana YB menyeimbangkan, sebab ada yang memakan diri dah dapat title Menteri Timbalan, terbiar. Betul. Kan parlimen tu. Itu sebab Antuan Jai dekat, dia sejam setengah dari sini. Jadi saya sendiri rasa bahawa saya perlu berada sangat kerap. Sebab dia nak kata dekat macam mana dia sebenarnya tak, dia sejam setengah. Jadi kalau apa-apa pun you are 1 hour away. So benda-benda tu berlakulah. Maksudnya bila ada emergency, kalau jadual mengizinkan, pecut lah kan. Cuma dia menjadi satu cabaran lah dalam soal kita menguruskan, terutama sekali macam contoh pagi tadi. Macam pagi tadi hujan. Hujan dan beberapa kawasan naik air. Pukul 3 pagi, 4 pagi. Pukul 2 pagi saya baru sampai Putrajaya. Jadi kalau saya extend sikit lagi, sejam lagi, mungkin saya dah berada dari situ kan. Jadi nak patah balik pula lagi. So macam agak itu yang kadang-kadang ada terkilan. Macam mana nak seimbangkan waktu tu. So the best thing that we can do would be that to make sure team yang ada tu digerakkan dengan sebaik-baiknya. So setiap kawasan tu kita minta local representative, ahli majlis dan sebagainya, kena ada kerjasama yang sangat rapat. Bila ada aduan tu kena cepat-cepat kita submit kepada masyarakat, sebab expectation dan keperluan masyarakat selalunya bersifat contohnya infra dan kebajikan. Tapi saya itu yang selalunya yang kita respon. Tapi yang kalau kita proactively do will be that to make sure kita pertingkatkan kualiti hidup. Dan salah satu cara untuk kita tingkatkan kualiti hidup masyarakat adalah menerusi contohnya peningkatan sosioekonomi, pekerjaan lebih baik, terutama untuk anak-anak muda. Jadi kita kena proaktif sikit. Adalah beberapa program yang kita buat secara autopilot. Contohnya macam Grab ataupun Foodpanda.
pekerja e-hailing, mereka layak dapat pekeso. Okay. Jadi kita bantu. Dan mana kalau yang bertapak di dalam kawasan Antuajaya itu, kita memang buka pendaftaran untuk mereka daftar dapatkan insurans dan pekeso lah. Sokso dan pekeso secara percuma. Maksudnya siapa yang basically untuk brother-brother rider dalam Antuajaya, dia memudahkan urusan dia orang lah. Kita cover dia orang. Jadi kita cover dia orang. Kita cover dia punya insurans dan juga ni. So itu proactively lah kita cuba untuk bantu macam mana kita nak support orang yang bekerja dalam kawasan Antuajaya. Untuk student, contohnya untuk student universiti, kita pastikan bahawa setiap daripada kita ada data, jadi kita contact dan sekarang dia orang datang sendiri, laptop. Ini I think is quite helpful lah. Mana-mana tempat pun kita macam contoh tahun lepas je dekat dalam I think mula pada awal sampai hari ni saya ingat dah sangat banyak laptop yang kita bagi. Jadi duit kadang-kadang habis kat laptop je lah. Faham. Banyak. Sebab benda tu penting untuk student yang nak masuk universiti, belajar, sambung belajar. Betul. Jadi proactively setiap tahun kita kena pastikan ada satu allocation untuk kita pastikan dapat beli laptop untuk pelajar-pelajar ni. Dan lastly saya ingat untuk sekolah. Sekolah yang tempat paling kritikal lah selalunya. Walaupun kadang-kadang orang tanya banyak bagi kat sekolah, kan, bukannya budak ni orang lah. Dia akan ada orang kata bias lah. Bias satu dia banyak bagi kat sekolah, bukannya budak-budak boleh mengundi. Cakap aku bukan kira dia orang ni boleh mengundi tau. Ini soal macam mana kita nak jadikan tempat tu boleh lahirkan pelajar yang berkualiti. Sebab itu pengalaman kita juga. Kalau sekolah tu tak kondusif, sekolah tu dalam keadaan yang tak selesa, anak-anak ni tak ada kursi meja, susahlah. Sebab ada orang nampak macam setiap kali apa yang dibuat oleh ahli politik ni, setiap benda, setiap satu incinya semua untuk raih undi. Kan ada yang berfikir macam tu. Ada fikir macam tu. Tapi betul, tapi tak realistik juga. Kita contoh kalau Antuajaya rakyat yang boleh mengundi, pengundi saja dalam tahun ni, kalau tahun ni senarai baru 150,000 lebih. Ramai. Kalau penduduk sahaja cecah lebih, of course lebih daripada tu. Penduduk sekali dengan anak-anak dan sebagainya. Tu daftar pengundi baru 150, belum kira total population. Bukan warga negara lagi dan sebagainya. Jadi bayangkan macam ni kita nak manage. Adakah soal politik tu berapa banyak kali dia boleh jumpa, salam tangan, spend masa case to case? Tak banyak. Dia akan ambil banyak masa. Dalam sehari berapa orang kita boleh jumpa? Mungkin paling pun dalam sehari, kalau pagi tu kita keluar sampai ke malam, mungkin dalam 30 orang, 40 orang. Yes, kita akan start proses lah kan. Ini cara nak tolong. Tapi berapa lama kita boleh buat benda tu? Is it sustainable? Dan again, saya pun ada tugas di kementerian yang memerlukan saya untuk berada di sini. Tugas lagi tadi pun dekat Dewan Negara. Jadi kita ada tugas masing-masing, komitmen masing-masing. So macam ni, priority akhirnya akan balik pada macam mana kita nak make sure that kalau kita tak ada pun dekat satu tempat, kita ada team yang boleh support. Dan macam mana kita nak pastikan jadual kita dalam sehari atau dalam seminggu mesti ada masa yang dapat diluangkan dengan berkualiti. Tidak hanya semata-mata balik kawasan, pergi kedai, minum, salam, tunjuk muka, dah saya dah balik. No, tak boleh. That's why kalau I made it a point, kalau balik mesti make sure that daripada pagi sampai ke malam tu kita ada bukan setakat ziarah kasih, tapi kita memang akan ada inisiatif yang boleh bantu sekali lebih ramai. Sebab kalau kita setakat sehari 20 orang jumpa, 30 orang jumpa, 20-30 orang tu je lah kita bantu. Ni yang ramai-ramai lagi ni macam ni kita nak buat. So that's why itu yang kena jumpa dengan agensi, jumpa balik dengan perbandaran, jumpa dengan penghulu ke, tanya terus.
berbanding kita hanya jumpa dengan individu, kita jumpa dengan wakil-wakil masyarakat yang boleh bantu kita dari sudut delivery of service. Itu cabaran yang kita perlu. Saya first term MP, saya mana pernah dan saya antara orang yang tak berpengalaman kerja dengan ahli politik ataupun ahli parlimen di ground. Saya kerja dekat pejabat. So macam mana kita nak but at least I think yang paling mustahak adalah macam mana selain daripada kita respon terhadap aduan masyarakat, macam mana kita juga secara proaktif wujudkan program-program berkala ataupun program-program tetap yang boleh bantu masyarakat dari segi kualiti kehidupan mereka. Dia bukan macam reactive and one shot. Betul, sahaja. tak boleh one off saja. One off saja. YB baca sendiri ke kalau ada orang yang tag, mention you dekat media sosial? Tengok waktu lah. Ya, sebab sekarang cabarannya media sosial ni ada banyak platform sekarang kan. Ya. Dengan kewujudan thread lagi. Ya. Macam mana menghadapi kecaman-kecaman tu, especially yang melibatkan keluarga? How you handle your kids contohnya? Kids kita tak bagilah, kecuali yang kita sendiri post tu kita tunjuk ni papa post gambar Noh, contohlah kan. Ni papa post gambar. You brief tak? Brief your children, my wife took care of that. Maksudnya bila saya start busy dan mula susah nak berada di rumah, so my wife took the responsibility untuk brief anak-anak, untuk fahamkan diorang. Cuma I also made it a point untuk sekurang-kurangnya, kalau hari yang saya ada di Putrajaya, I made it a point that I will send them to school in the morning. So dalam seminggu tu dia akan dapat dalam 3 hari, 4 hari, 3 hari, 4 hari, pagi-pagi. Macam musim parlimen dapatlah. Dia Jumaat selalu kita dah hantar tu, kita akan terus shoot balik Melaka kan. Sabtu Ahad dah tak ada. So selalu macam tu lah. So kita brief. Contohnya anak saya pernah je balik dan dia bagi tahu kan, papa ada kawan buka TikTok, mesti nampak papa. Ya. Oh papa ni papa. So pernah juga tanya kan, ada ke orang tunjuk benda yang tak baik, ada ke orang yang tunjuk cakap yang tak elok. Sebab yelah dekat internet saya risau yang tu. Kita buang, ada yang video YB digari kot. Dia pernah nampak. Yang tu pernah. Naik atas bahu dijunjung pakai baju The Beatles. Gambar-gambar tu pernah, video-video tu pernah dia pernah tengok. Itu yang saya kata tak adalah, tak naklah bagi terlalu, tak naklah terlalu eksplisit, but basically macam saya cakap tadi, pernah satu waktu tu isteri saya kata dia kena brief anak-anak sebab anak-anak nak masuk sekolah, nak berinteraksi dan walaupun hidup macam orang biasa je, tak ada pun kita nak diorang pun pergi sekolah naik motor je apa semua kan. Jadi tak ada pun nak nampak macam ni anak YB apa semua kan. Itu saya tak rasa generasi kita sesuai buat perangai macam tu kan. Dulu-dulu zaman kita sekolah mungkin lah kan. Ni anak tu kan. Sampai ke ni. Tapi isteri saya tunjuk, dia pernah tunjuk, ni this your papa. Ini papa awak. Dia, so at one time tu anak saya, my wife cakap anak saya menangis. Dia cakap kenapa papa kena tangkap? Cakap ni macam mana kau tahu? So dia tak tahu itu lama je. Dia tak tahulah lama. Tapi akhirnya dia ada kesedaran sikit. Eventually dia akan tahu juga. Yes, kan? Sebab akhirnya biarlah dia tahu daripada kita, dan at least kita bagi tahu dia in this your tapi dia tak pernah rasa kot, sebab bila balik rumah saya kena buang semua baju-baju ahli politik ke apa semua. I don't really work at home. Tu yang kadang-kadang, yalah, I mean we work over the phone lah kan. Angkat telefon, jawab ni. Tapi as best as possible, bila itu je masa dia ada dalam sehari, sebelum dia nak tidur dan pagi, tu kita avoid lah kan. Dan kita pun, saya pun tak cakap pasal kerja sangat dekat rumah depan diorang. Maybe
over the phone, yes. Okay, baik. YB, last sekali, mungkin ada pesanan diucapkan kepada mahasiswa, pelajar-pelajar universiti di luar sana? Tak ada pesan. Saya ingat this is your time. This is your time. Do what you must. Dan paling mustahak saya ingat komitmen saya lah. Itu saya cakap, saya tak ada pesan, saya tak ada nasihat. Sebab nasihat ni sebenarnya kita semua ada nasihat untuk diri kita masing-masing. Betul. Tak semestinya orang lain boleh pakai kan. Betul. So the only thing that we can tell them would be that for the students out there, ni komitmen kita di KPT. Okay. Ialah kita kita nak supaya masyarakat pelajar dalam kampus kita boleh fulfill potential dia. Negara ni, kalau ulang apa yang Datuk Seri Anwar sebut, negara ni berpotensi jadi negara yang hebat. Okay. Dan kita percaya pada potensi negara ni sebab anak-anak muda kita adalah anak-anak muda yang sangat bertenaga, sangat hebat, sangat kreatif. Kita dah buktikan dalam banyak ruang. Universiti adalah, kalau specifically untuk universiti itu sendiri adalah tempat untuk kita cari ilmu, cari identiti, bina sasiah diri, bina identiti kita, bina keyakinan diri kita. Di peringkat kami, kita akan buat sehabis baik. Saya bukan datang daripada background akademia. Jadi saya tak boleh nak kata saya pandai nak ulas secara lebih intelektual dasar-dasar yang kita gunakan sebagai kerangka di KPT. Menteri Dr. Zamri, dia akademia. Saya berada di sini, saya datang daripada pergerakan pelajar. Dua dunia yang berbeza, tapi saling melengkapi dan menjadikan universiti itu universiti. Jadi kami punya komitmen sentiasa adalah untuk pastikan universiti kita boleh potensinya boleh dipenuhi. I wish that we can do more. Kita dari masa ke masa akan cuba dan cari jalan macam mana untuk kita bagi terutama sekali pelajar-pelajar kita, mahasiswa kita ada ruang dan tempat untuk mereka bukan hanya di universiti tapi juga dalam pembinaan negara. Dan jangan risau untuk bersuara. Ya, ada cabaran, ada kadang-kadang ada saya tahu akan ada banyak cabaran, kadang-kadang yang seolah-olah kata tak ambil tindakan, tapi ni kenapa ada juga yang kena denda lah, kena itu semua proses yang kita harap kita boleh teladani bersama. Dan secara peribadi saya sendiri, macam saya cakap, saya bukan aktivis lah. Saya bukan aktivis. Saya sekarang mainkan peranan sebagai Timbalan Menteri. Tapi tak bermaksud saya tak ada hati dan jiwa yang sama. Apa yang dulu salah, sekarang tak semestinya jadi betul. What was wrong in the past, kalau benda yang saya kata dulu salah, sekarang tiba-tiba betul, saya rasa tak boleh. Kita tak boleh macam tu. So saya maintain macam tu. Cuma ada tanggungjawab bersama, collective responsibility dalam kita memastikan bahawa perjalanan kementerian berlaku. Dan selebihnya saya ingat untuk anak-anak mahasiswa ni, the world is, dunia ni luas. Dunia ni luas. Dan penuh dengan kemungkinan. Terima kasih YB Adam Adli. Semoga dapat buat ada banyak lagi perkara di Kementerian Pendidikan Tinggi, sebab ialah anak kita pun masih kecil, mereka nanti pun akan ke Menara Gading juga. Dan kepada pelajar universiti yang sedang menonton OMM Podcast, sebab kata YB Adam Adli tadi, this is your time. Terpulang kepada anda nak kata this is your time ataupun this is your time. Terima kasih kerana menonton OMM Podcast. Semoga berjumpa lagi. Terima kasih, Din. OMM Podcast.